Pernah tak anda terfikir tentang konsep syafaat dalam Al-Quran? Satu topik yang memang boleh pening kepala. Ada ayat macam kata boleh, ada ayat macam kata tak boleh langsung. Jadi, jom kita bedah siasat sama-sama apa sebenarnya yang Al-Quran cuba sampaikan. Inilah dia titik permulaan misteri kita. Sebab bila kita buka Al-Quran dan baca tentang syafaat, kita macam jumpa satu teka-teki yang besar. Jadi, persoalan besar dia, adakah Al-Quran ni tak konsisten? Macam mana tu? Di satu sudut, ia macam tutup pintu rapat-rapat untuk syafaat. Tapi di sudut lain, macam ada pintu yang terbuka sikit. Inilah yang kita nak rungkai dalam kupasan kali ni. Cuba tengok ni, sebelah sini ayat tu cakap clear cut, tak ada syafaat, titik, habis cerita. Tapi kat sebelah sana pula, macam boleh pula, cuma kena ada izinnya. Jadi mana satu yang betul ni? Pening kan? Okey, untuk selesaikan misteri ni, kita perlukan dua kunci. Kunci yang pertama ni, ia tersembunyi dalam satu frasa yang kita selalu dengar, tapi mungkin kita faham dengan cara yang sedikit berbeza. Frasa tu ialah Yaumul Qiyamah. Selalunya bila kita dengar je perkataan ni, apa yang terbayang? Mesti hari kiamat kan? Satu hari kat masa depan yang jauh semua orang bangkit dari kubur. Tapi, macam mana kalau saya cakap, pemahaman kita tu mungkin punca kekeliruan ni? Sinilah kita jumpa clue pertama. Kalau kita kaji akar kata dia, qawama, maknanya bukan setakat bangkit dari mati tau. Ia lebih kepada untuk berdiri, untuk bangkit pikul tanggungjawab, untuk tegakkan sesuatu. Ia satu perkataan yang sangat aktif dan dinamik. Jadi, ini mengubah segalanya. Yaum Al-Qiyamah mungkin bukan satu hari spesifik di masa depan, tapi satu keadaan, iaitu waktu untuk berdiri dan bertanggungjawab. Ia macam prinsip sebab dan akibat yang sentiasa berlaku setiap masa. Dan kemuncaknya, bila semua dah terdedah. Dan inilah kunci pertama kita. Okey, kunci pertama dah ada. Sekarang kita pergi ke kunci kedua. Kita kena tanya balik apa sebenarnya maksud perkataan syafaat itu sendiri. Maksud asal dia dari segi bahasa, bukan tafsiran yang datang kemudian. Perkataan syafaat ni datang dari akar kata syafa'ah. Maksud asas dia ialah menggenapkan atau memasangkan. Macam nombor satu tu ganjil. Bila tambah satu lagi, jadi dua. Ia dah jadi genap, dah berpasangan. Jadi, dalam konteks manusia, ia bermaksud bagi sokongan, anda tambah kekuatan pada hujah seseorang. Macam tu je, simple. Kat sinilah kita nampak perbezaan yang sangat besar. Sebelah kiri, makna asal dia, sokongan, bantuan, menambah nilai. Sebelah kanan pula, dah jadi lain, dah jadi macam satu intervensi magic dari orang-orang hebat untuk selamatkan kita dari balasan perbuatan kita sendiri. Nampak tak? Dua benda yang totally berbeza. Alright, kita dah ada dua kunci. Apa jadi bila kita gabungkan dua-dua ni? Ini part yang best. Tiba-tiba, ayat-ayat yang nampak macam bergaduh tadi mula berdamai. Semuanya jadi masuk akal. Ayat ni sangat powerful. Ia kata, pada waktu kita berdiri untuk bertanggungjawab tu, kita akan datang menghadap secara fardan. Apa maksud fardan? Maksudnya sorang-sorang, sendirian. Tak ada geng, tak ada peguam, tak ada siapa boleh wakilkan kita. Cuma kita seorang. Analogi ni memang terbaiklah. Tanggungjawab ni, dia kata macam proses hadam makanan. Betul juga kan? Kita boleh pergi makan ramai-ramai dengan kawan. Tapi bila dah telan, boleh tak kita suruh kawan kita tolong hadamkan untuk kita? Memang tak boleh. Proses tu kita punya seorang. Sama macam tanggungjawab atas perbuatan kita. It's on you. Okey, mesti ada yang tanya, habis tu yang ayat kata dengan izinnya tu macam mana pula? Adakah ini lubang untuk orang lain masuk campur? Nampaknya tak. Izin tu bukan pas VIP untuk orang lain. Izin tu ialah sistem Tuhan tu sendiri. Undang-undang alam, sistem sebab akibat, sistem rahmatnya yang dah memang wujud dan berfungsi ikut aturannya. Bukan satu pengecualian khas. Okey, sekarang ni kita masuk bahagian yang paling panas dalam kupasan ni. Rupa-rupanya Al-Quran bukan setakat tolak idea syafaat cara lama ni. Ia pergi lebih jauh. Ia kaitkan perbuatan mencari syafaat tu dengan satu kesalahan yang paling besar. Cuba tengok ayat ni betul-betul. Ia mula dengan cerita orang yang kata, inilah intercessor kami. Tapi tengok macam mana ayat tu berakhir. Ia terus kata, perbuatan itu adalah syirik, menyekutukan Tuhan. Sambungan dia tu direct gila, tak ada selindung-selindung. Dan bukan sekali je, ayat ni pun sama. Perasan tak, Al-Quran guna perkataan pemberi syafaat dan sekutu tu macam benda yang sama.
Jadi, mesej dia konsisten. Percaya ada orang tengah yang boleh tolong kita sama macam kita ambil sekutu selain Tuhan. Tapi kan, mesti ada yang cakap, kami bukan sembah diorang, kami cuma guna diorang sebagai orang tengah je, nak bagi dekat sikit dengan Tuhan. Al-Quran dah jawab dah hujah ni tepat dalam surah Az-Zumar. Dan jawapan dia, itu adalah satu pembohongan, satu penafian terhadap kebenaran. Jadi, apa kesimpulan dia semua ni? Jom kita tengok apa implikasi dia. Implikasi pada cara kita melihat hubungan kita sendiri dengan pencipta. Jadual ni tunjukkan perbezaan dia dengan jelas. Kita beralih dari satu cara fikir yang suka tangguh-tangguh tanggungjawab dan harap kat orang lain kepada satu pandangan yang lebih empowering. Di mana tanggungjawab tu sekarang bukan esok. Hubungan kita direct, tak payah pakai orang tengah dan kita berdiri atas kaki sendiri. Jadi, kenapa benda ni penting sangat? Tujuannya bukan nak bagi kita takut. Sebaliknya, ia nak bagi kita bebas. Sebab bila kita betul-betul faham tak ada jalan pintas, tak ada kabel, kita akan jadi lebih berhati-hati. Kita akan mula sedar dengan setiap pilihan kita. Itulah takwa dan itulah cara kita upgrade diri kita. Dan sebagai penutup, cuba kita hadam ayat ni. Kalau Tuhan tu lebih dekat dari urat leher kita sendiri, kenapa kita nak cari orang tengah lagi? Buat apa? Hubungan tu dah sedia ada. Paling direct, paling dekat. Jadi akhirnya kan, isunya bukan lagi pasal syafaat wujud ke tak. Isunya sekarang untuk kita semua ialah satu pilihan peribadi. Adakah kita nak berdepan dengan realiti, dengan tanggungjawab kita secara face to face, atau kita nak cari orang lain atau benda lain untuk jadi dinding antara kita dengan akibat perbuatan kita? Jawapan tu ada pada diri kita masing-masing.